memanfaatkan teknologi dan AI. Artificial Intelligence mampu meramal kelakuan manusia. Kita tak boleh buat silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam digital buat semua. Saya Muhammad Darus Iman bin Abdul Rahim. Saya Nurul Iman Amalia binti Rasmat, merupakan pegawai eksekutif seni digital sendirian Berhad. Pada hari ini, kami ingin mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan satu inisiatif penting iaitu Garis Panduan Penggunaan Kecerdasan Buatan AI dalam kalangan murid sekolah. Tahukah anda bahawa dalam era digital ini, murid semakin aktif menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini atau aplikasi AI art seperti Microsoft Designer dan Ideogram. Walau bagaimanapun, kami telah mengenal pasti antara salah satu risiko utamanya, iaitu guru dan ibu bapa bimbang murid terlalu bergantung pada AI tersebut sehingga kurang berfikir sendiri. Merujuk kajian Malaysia Digital Economy Corporation bagi tahun 2024 menyatakan bahawa 40% pelajar sekolah menengah menggunakan AI untuk menyiapkan latihan sekolah, soalan latih tubi dan soalan kuis. Namun, jika digunakan secara selamat, AI berpotensi membantu pembelajaran secara personalisasi kandungan, menjana ide kreatif dan mengukuhkan kemahiran menyelesaikan masalah. Garis pemisah antara penggunaan sebagai alat bantu belajar dan penyalahgunaan AI adalah sangat penting. Sebagai contoh, menggunakan AI untuk memahami konsep adalah dibenarkan. Tetapi, menyalin sebenarnya jawapan untuk tugasan tanpa usaha sendiri adalah penyalahgunaan. Maka, murid perlu diajar etika penggunaan AI. Di beberapa sekolah, sudah terdapat kes di mana murid menghasilkan tugasan 100% menggunakan AI, termasuklah menggunakan gambar wajah guru dijadikan sebagai meme AI palsu. Ini jelas menunjukkan bahawa keperluan intervensi dan garis panduannya yang menyeluruh. Kami mencanangkan 4 garis panduan utama. Yang pertama, pendidikan literasi AI. Hal ini dengan AI diajar dalam silibus mata pelajaran sekolah. Yang kedua, penggunaan beretika. Murid dilarang mencipta hasil palsu atau menggunakan secara total. Yang ketiga, data peribadi terlindung. Hal ini dengan melarang aplikasi AI yang mengumpul wajah murid dan suara serta maklumat tanpa kebenaran. Dan yang terakhir, pengawasan guru. Semua penggunaan AI mesti disemak dan dipantau oleh guru. Pemantauan oleh Jawatan Kuasa AI Sekolah terdiri daripada ibu bapa, guru dan pentadbir. Garis panduan ini melindungi murid daripada ancaman cyber pada masa yang sama, memupuk kebolehan teknologi secara selamat dan bertanggungjawab. Kami percaya bahawa kecerdasan buatan bukan musuh pendidikan. Sebaliknya, ia adalah alat yang mampu mengubah masa depan murid. Dengan garis panduan ini, KPM mampu menjadi peneraju dalam memperkasa murid Malaysia sebagai pengguna dan pencipta AI yang beretika. Terima kasih atas peluang ini. Kami bersedia bekerjasama dengan kementerian untuk menjadikan AI sebagai alat selamat, berkesan dan beretika di sekolah.